Yo guys, Assalamualaikum. Welcome back my channel, Fazli Sabri. Okay, hari ni vlog lain sikit. Nak cerita pasal event yang aku punya baru-baru ni. And baju ni Powerman Malaysia. Memandangkan masih lagi bercerita dekat social media, dekat thread, dekat Instagram, Facebook, TikTok, and banyaklah hype and pasal vibe yang cerita pasal event hari tu. And aku tengok pun dah semakin ramai yang join. Tak kisah dari kategori mana pun, and peserta pun makin tambah sampai kan dia ada 2 wave hari tu untuk kategori short. Tapi tak tahu aku tak ada pun dia punya select 2 wave semua masuk sama. Tapi makin ramai lah. Tu satu perkembangan bagus lah untuk dual sport. And aku memandangkan aku pun dah habis 4 kali untuk event Powerman ni. Short sekali, short 3 kali, and kategori klasik sekali. Aku pun tertarik lah nak share macam mana kriteria-kriteria nak join event Powerman. Memandangkan ada orang DM kat aku, ada seorang adik ni runner, dia minta aku aku buat ni lah, macam video vlog untuk share kat orang. And aku pun terfikir-fikir kat biar aku buat lah. Memang tu ada yang lain nak join untuk tahun depan yang edition, tapi diorang tak tahu macam mana nak join. So korang boleh tengok aku punya vlog ni yang tak seberapa ni, korang boleh rujuk lah, boleh tengok lah. Okay, sebelum kita pergi lebih dalam, menyelam lebih dalam, deep dive sebab kata Abang Arumi, kita roll dulu. Mari. Okay guys, aku straight to the point lah. Okay, untuk Powerman ni dia ada 2 kategori. Satu kategori klasik, satu kategori short lah. Okay, untuk distance untuk kategori klasik kau kena berlari 10 km, kau berbasikal 60 km, and kau berlari balik 10 km. Untuk short pula, kau berlari 5 km, kau berbasikal 30 km, and kau lari balik 5 km. Orang panggil yang kategori short ni speed lah, sprint lah, macam-macam lah. Ini sesaja orang panggil lah, tapi tak ada pun organizer chop benda tu, tak ada. Ada je yang slow, tak ada masalah pun. Ni saja je lah orang-orang yang power lah, ada orang panggil speed. Tu yang orang nak beresuk semua, basikal, lari semua memang pace 3, pace 4 lah. Okay, tu untuk kategori lah. Okay, kita pergi untuk first lah, running. Apa yang perlu kena ada? First biasa lah, running attire tu semua lah. Tu biasa lah, running attire. And kasut, kasut ni kasut running lah. Sebab yang majority yang join Powerman ni mostly dari runner lah, jarang yang dari cyclist. So diorang tahu lah kasut apa yang untuk bawa race, tapi selalunya kasut carbon lah orang pakai. Hari tu ramai lah pakai kasut carbon, kasut cushioning, kasut super trainer. Tak ada isu pun, tak ada masalah pun. Cuma sebelum beberapa hari sebelum event, organizer keluarkan syarat tau, kasut yang kena kasut yang diorang ban lah, tak boleh pakai. So kena kecam lah dekat page Powerman Malaysia. Mana-mana Powerman lah, kena page Powerman lah kat Facebook, dekat Instagram. Diorang mostly participant lah yang marah lah, cakap mungkin sebab diorang dah dalam training blog diorang dah guna kasut tu, tapi tiba-tiba tak boleh lah, organizer tak bagi pakai. Sebenarnya tak ada apa pun. Masuk organizer, kalau kau podium, kalau kau guna kasut yang orang band tu, memang tak dapat lah, tak dapat hadiah lah. So yang komen tu orang balas balik, kau nak podium ke apa? Tak ada pun kan, tak ada isu pun. And masa hari event tu, ramai je pakai kasut yang kena band, tak ada isu pun, tak ada masalah pun. Tak adanya organizer nak check satu-satu lah, boleh je pakai, tak ada masalah pun. And aku tengok ramai je pakai kasut Stay High 40mm, tak ada isu. Cuma yang elite je, runner elite yang power dari luar negara, mostly dari luar negara, Bangladesh, India semua. Nak pakai kasut yang rendah, Stay High yang memang rendah. Aku tak tahu kasut, tak nampak lah kasut. Mungkin kasut Nike ada Saucony kan, Stay High rendah lah. Okay, itu untuk kasut. Untuk running, untuk kasut lah. Okay, yang kedua basikal. Basikal ni for sure lah aku kena ada basikal. Tapi basikal ada type-type dia lah. Basikal yang pertama yang boleh join Powerman, basikal road bike lah. Road bike ni macam basikal aku pakai tu lah. Yang kedua TT bike. TT bike ni triathlon bike. Susah sebut lah, triathlon bike. Triathlon bike ni kalau korang perasan,
bila kau berkayuh, kau dalam posisi aero lah. Dalam posisi aero kau tunduk panjang kan, kau pegang titibar tu. Ni basikal ni memang laju lah. Memang laju. Mahal satu lah. Mahal lah. Aku akui lah memang mahal lah basikal ni. Okay, tu untuk TT bike. Basikal yang ketiga, kalau kau tak mampu, tak ada bajet nak beli basikal TT bike, road bike, yang last sekali MTB, mountain bike. Mountain bike ni ramai juga pakai itu. Tak ada isu, tak ada masalah pun. Boleh je, lagi pun senang. Kau tak perlu tukar kasut, tak payah tukar kasut pelik. Kau terus pakai kasut running tu, terus kayu. Tak ada masalah pun. Cuma 3 basikal ni dia yang boleh guna untuk powerman. Okay, kita pergi basikal yang tak boleh pula. Yang pertama, basikal Pixie. Basikal Pixie, basikal tak ada brake tu lah. Yang memang basikal biasa lah. Kalau kayu-kayu kat town tu lah, pakai surat jin lah apa lah. Yang basikal macam basikal tua, cutting dia kurang. Okay, tu yang first. Yang kedua, basikal folding bike. Folding bike ni macam cerita Ramli tu lah, Alibaba, basikal tayar kecil tu. Tak kisahlah basikal folding bike kau mahal sekalipun, 15,000 sekalipun, tak boleh join komen. Okay, tu yang kedua. Yang ketiga, fat bike. Fat bike ni kalau kau perasan, dia frame dia sama macam mountain bike tau. Tapi yang membezakan fat bike dengan mountain bike ni, tayar dia. Tayar dia gemuk lah, macam kuih donat tu. Tak boleh fat bike. Yang ketiga, last kali, basikal elektrik. Ni tak boleh. Ada tau basikal elektrik cutting road bike. Tapi yang kantoi dia ada motor, dia ada bateri. Tak boleh. Memang organisasi tak bagi lah. Basikal kau road bike ke, T-bike ke, tapi dia ada motor, ada bateri, memang tak boleh pakai. Okay, tu basikal yang boleh, basikal yang tak boleh. Guys, tak habis cerita pasal basikal. Aku tengok sekarang banyak basikal second dekat marketplace. Dan basikal yang jual yang second ni pun, brand pun baik-baik juga, yang boleh dikatakan high end juga. Yang dulu aku minat juga brand tu. Aku nak cakap brand apa lah, kau boleh tengok sendiri. Cuma bukan cuma, korang boleh beli. Cuma korang kena tahu dulu basikal apa yang korang boleh kayu, saiz apa. Sebab basikal ni frame dia ada saiz tau. Dia ada saiz XS, S, M dengan L. Aku jarang tengok orang kita kayu saiz L lah. Mostly kayu saiz M. Aku kayu saiz S. Mungkin L tu saiz Mak Saleh lah. Sebab aku tengok kat Decathlon ada saiz L. Okay, macam mana korang tahu korang kayu saiz apa? Kau pergi kat kedai basikal yang jual road bike, TT bike, kau tanya je kat salesperson tu, kau tanya diorang saiz apa yang kau nak kayu. Sebab diorang akan tanya kau tinggi berapa, kau punya tengok kau tinggi. Nanti diorang akan beritahu lah saiz apa yang kau kayu. So bila korang dah dapat tahu korang punya saiz saiz apa yang kau boleh kayu, boleh belik macam cakap. Kau boleh start cari basikal. Kalau kau nak beli basikal second lah, let's say lah kau kayu basikal saiz frame saiz S. Kau carilah saiz S kat marketplace tu. Kau tanya dulu kat yang tukang jual tu, saiz apa basikal dia. Kadang-kadang orang tak cakap, tapi korang tanya. Sebab jangan beli je, nanti bila kau beli tak kena dengan badan kau badan kau akan sakit lah. Bercerita pasal sakit badan tak sakit badan ni, bila kau dah dapat basikal yang kau nak, basikal second ni cerita pasal basikal second tau. Kau dah dapat basikal second, kau kena pergi buat fitting bike. Fitting bike ni dia dekat kedai-kedai basikal lah, kedai-kedai yang jual basikal road bike, fitting bike tadi. Selalunya diorang akan charge dalam, aku tak tahu nak cakap, 1 lebih kot. Aku tak tahu nak cakap, beritahu harga lah, aku tak boleh cakap. Okay, sebab apa kena buat fitting bike? Salah satu dia kau kena buat sebab dia nak bagi kau sesuaikan diri kau berkayuh dengan posisi kau yang selesa, and kau punya seat post tu dengan kau punya pegang handlebar, and cara kau berkayuh, and kau punya posisi lah, bagi kau tak cepat penat, and kaki kau tak krem lah. Benda ni kau akan buat dalam 20 minit, 15 minit lebih kurang macam tu lah. Dia akan tengok, dia akan ukur kau punya kaki, tengok macam mana. So pentingnya fitting bike. Kalau kau tak buat, aku boleh cakap lah, kau kayu kau akan cepat rasa letih, and badan kau akan sakit, badan belakang lah. Sebab kita naik road bike ni akan tunduk tau. Tunduk, and kita dalam posisi tunduk, ada tegak, tapi mostly akan tunduk lah. Kalau kau tengok aku punya vlog, kau tengok orang kayu macam mana kan. Diorang akan kebanyakan tunduk lah, nak curi angin macam cakap, nak dalam posisi laju lah orang cakap kan. So bila kau tak buat fitting, akan efek lah. Aku boleh cakap akan efek kat kau. And macam tadi, harga tak boleh cakap, sebab aku beli basikal baru. Selalunya beli basikal baru dah akan provide sekali. Tapi aku dengar orang cakap nak 1 lebih lah, 1 lebih lah macam tu. Kau boleh sebir-sebir dulu lah.
banyak orang akan beli basikal second, orang akan buat fitting bike. Sebab orang tanya, so bila dia orang dah tahu, dia akan buat fitting bike. Okay, tu pentingnya fitting bike. So dapatlah basikal, korang dapat basikal. And selain tu korang ada helmet lah, helmet for sure lah, helmet. Lepas tu macam aku pakai tri-suit aku beli dekat Rumah Oren. Aku tak cakap mana lah, kau tahu kan, kat online tu, Rumah Oren tu. Korang faham sendiri lah, beli yang murah ke, tak adalah aku beli yang skin yang apa, memang nipis tu punya apa, aero semua tak ada lah, aku beli biasa je. Okay, helmet dah. Macam juga yang lain tu macam spare tube, tool untuk spare tube, pump ada ni semua. Sebab bila join powerman ni, bila basikal kau pancit, kau repair sendiri tau. Kau berjalan tu kan, kau kena repair sendiri tukar tayar, kau kena pandai tukar tube. Tapi mostly setakat ni aku tak ada lah orang kena paku ke, tak ada lah. Cuma kau kena pandai-pandai lah, kena ready lah aku cakap kan. Tapi setakat ni tak ada pun macam orang masa time aku kayu, tak ada pun basikal-basikal yang depan-depan tu tayar pancit aku tak ada. Okey je, kau kena pump kau punya basikal tu 100 PSI lah. Macam tu lah, insyaAllah okey. Okay guys, aku rasa video ni dah sampai penghujung ya. Aku nak buat conclusion kat sini lah. Okay, first sekali aku nak beritahu, adalah orang komen. Aku dapat komen ni, aku tahu dari sebelum-sebelum ni lah. Tahun lepas aku ada komen benda yang sama, cakap event powerman ni event orang kaya-kaya lah. Orang event T20, grup-grup profesional, yang kerja bagus lah, yang kaya-kaya lah, semua yang duit semua kan. Aku kata korang ni, aku bukan dari grup tu, aku kerja-kerja biasa je. Diorang skeptikal ke arah tu lah. Aku cakap apa benda ni. And ada satu post lah aku tahu dekat TikTok, diorang ada share gambar transition area lah, gambar basikal dari panjang-panjang tu orang share. Lepas tu ada orang komen kata dalam ni mesti basikal 10,000 ke atas lah, 10,000 atas lah. Ok, ni aku kata korang aku join event ni sejak tahun 2022. Dari 2022 sampailah hari tu lah. Aku pun cakap kat orang, basikal tak semestinya 10,000 ke atas tau. Basikal 3,000 atas, 3,000 tu 3,000 pun dah boleh masuk lah. Tak semestinya basikal 10,000 boleh join powerman. And organizer tak cakap pun basikal 10,000 ke atas dia nak join, boleh join powerman. And basikal kau pakai group set apa, wheel set apa, carbon ke, full carbon ke, frame kau frame apa, tak ada, semua boleh join. Yang penting kena dengan kriteria yang diorang nak. Road bike kau, road bike, TT bike dengan mountain bike, tak kisahlah alloy sekali pun boleh. Sebab kau nak merasa join event yang benda yang baru. So tak perlu pun nak basikal mahal, tak perlu basikal paling 10,000, 60,000 tu lain, tu orang berduit, tu lain. Kau jangan sama dengan dorang dengan kita. Tak salah kau nak bagi kasut lah basikal yang 3,000 ke 4,000, apa nak malu, pakai je kan. And sekarang pun dah banyak dah basikal second macam aku cakap tadi. Yang penting kau cari dulu saiz basikal kau dapat basikal 3,000 dah jackpot dah. Basikal pula baik 3,000, siapa nak bagi kan. Beli je, tak ada masalah pun, tak perlu nak malu. And tak perlu nak rasa orang ngata-ngata tu lantak tepi. Sebab kau nak bila lagi nak try kan event-event macam ni. Masing-masing yelah masing-masing lah. Bagi aku tak salah pun nak cuba benda baru. And aku boleh cakap event ni tahun depan akan ramai lagi join powerman ni. Sebab tahun ni pun dah makin menaik dia punya participant. Sampai dia ada 2 wave pada tu, tapi tak ada pun lepas sama ke. Tu macam ni dikira wave pun, wave 1 wave 2 tak ada pun, tiba-tiba sama dia punya flat off. And aku boleh cakap tahun depan pun akan ramai lagi join. And apa salahnya kalau korang pun nak join lah, tak ada masalah pun kan. Pedulikan orang kata orang kata event mahal lah apa tu, peduli kan. Tak ada isu pun bagi aku. And berbalik pada yuran, untuk kategori short aku tahu lah memang agak keras juga lah. Untuk kategori short harga dia 399, 400 lah. Itu yang aku bayar. Yang untuk klasik tak silap aku dalam 600 kot, lebih kurang lah. Aku dah lupa harga dia, nanti aku share kat sini. Okay, tu untuk yuran. So kalau kau nak masuk, kau fikir dulu, kau save, buat saving apa kan. Dan sekarang apa, semua orang save duit, sebab nak try kan. And nak kata yuran tu mahal tak mahal, tu korang nilai sendiri lah. Sebab nak, kalau nak join, bagi aku tutup mata lah bayar kan. So tak ada isu kat situ. Okay, okay guys, aku rasa cukup sampai sini lah aku vlog. Aku rasa aku dah explain dari A sampai Z. Kalau ada yang tertinggal macam aku cakap tadi, kau tinggalkan komen.
And aku welcome lah kalau kau nak join event Powerman ni. And aku lupa nak buat disclaimer sini, aku bukan dibayar oleh organizer Powerman Malaysia untuk buat vlog ni, tak ada. Ni aku buat sendiri. Aku nak tolong orang, aku nak share bagi orang faham, and orang nak mana nak join kan. Tahun depan ni aku share aku punya pengalaman, atas pengalaman aku. Yalah, aku harap dapat jumpa korang yang mana-mana yang muka-muka baru. Kita jumpa lah tahun depan insyaAllah. Aku doakan korang murah rezeki, insyaAllah tambah lagi rezeki korang untuk beli basikal kan. Korang pun doakan aku. Okay, jangan lupa keep support aku and member punya lain. Aku rasa lepas ni vlog lain pula vlog maybe running event. InsyaAllah jumpa lagi next vlog. Aku gerak luar, ini aku kat kopi ni. InsyaAllah jumpa lagi next vlog. Gerak luar. Assalamualaikum, bye bye.